Di Malaysia ni pernah ada satu tempat di mana legenda-legenda lumba dunia datang bertarung. Satu tempat yang meletakkan nama Malaysia di peta dunia. Tapi hari ni, tempat tu dah tak ada. Lenyap, macam tu je. Jadi, ke mana perginya? Ini bukan cerita pasal litar lumba biasa-biasa tau. Ini kisah litar batu tiga Shah Alam. Satu nama yang dulu, bukan main gah lagi. Tapi sekarang, ia dah jadi macam satu misteri, tersembunyi di sebalik kawasan perumahan elit. Cuba anda bayangkan sekejap. Bunyi enjin 500cc mengaum, bau tayar terbakar ke atas trek. Lepas tu puluhan ribu penonton bersorak. Aura kat situ memang lain macam. Macam tanah tu sendiri hidup bergetar. Tapi hari ni, semua tu dah hilang. Sunyi. Bunyi enjin dah tak ada. Yang ada cuma rumah-rumah mewah yang berdiri megah ke atas tanah yang sama. Macam mana satu ikon negara boleh hilang macam tu je? Dan apa sebenarnya yang kita dah korbankan demi pembangunan? Okey, untuk faham semua ni, kita kena patah balik. Jom kita pergi ke zaman di mana Malaysia ni sebuah negara yang masih muda, penuh dengan cita-cita besar. Nak tunjuk kat dunia, apa kita boleh buat? Dan inilah dia, tahun 1968, litar batu tiga dibuka secara rasmi. Ini bukan setakat trek tau, ini satu kenyataan, satu simbol yang Malaysia bukan lagi negara pengeksport getah dan biji timah je. Kita dah bersedia nak bersaing di peringkat dunia. Dan memang tak tunggu lama pun. Sejak tahun pertama lagi, litar ni dah jadi macam magnet untuk perlumbaan antarabangsa. Dari Grand Prix pertama, sampailah ke kejuaraan formula yang bawa nama-nama besar dunia. Tak lama lepas tu, batu tiga ni terus jadi pusat sukan pemotoran kat Asia Tenggara. Jom kita tengok sikit fakta pasal litar ni. Panjangnya hampir 3.7 km. Cukup panjang untuk kereta pecut habis-habisan. Tapi, cabaran sebenarnya ada kat 14 selekoh teknikal tu. Yang ini memang perlukan skill dan keberanian tahap dewa. Selama 35 tahun, dari 1968 sampai 2003, trek inilah yang bezakan pelumba biasa dengan seorang legenda. Dan dari sini, kita masuk ke zaman kegemilangan litar batu tiga. Inilah dekad-dekad di mana litar ni bukan lagi sekadar litar, tapi dah jadi satu pentas dunia. Tempat di mana sejarah sukan permotoran tercipta. Acara-acara yang dianjurkan kat sini pun bukan kaleng-kaleng ya. Kita cakap pasal siri perlumbaan paling berprestij kat dunia. Semua jago dari Eropah, Amerika, Jepun, semua turun ke Shah Alam. Misi diorang satu je, takluk litar yang cukup digeruni ni. Tapi dalam banyak-banyak nama besar yang datang, ada seorang pelumba ni dia bukan setakat takluk litar ni. Dia jadikan litar ni macam kawasan dia. Betul-betul dia punya. Dominasi dia tu boleh kita ringkaskan dengan satu nombor je. 4. Ya, 4 kejuaraan 500cc berturut-turut. Dimenangi oleh legenda Mick Doohan. Pelumba dari Australia ni, dia buat litar batu tiga ni macam laman belakang rumah dia je. Menang Grand Prix Motorcycle Malaysia dari tahun 1994 sampai 1997. Kemenangan macam inilah yang buat litar ni jadi ikonik. Tapi, di sebalik semua kegemilangan ni, ada satu sisi gelap. Setiap litar lumba ada parutnya. Dan untuk batu tiga, parut dia memang sangat dalam. Satu tragedi, satu peristiwa hitam yang jadi peringatan tentang harga yang perlu dibayar untuk satu perlumbaan. Tahun 1977, tragedi berlaku. Sebuah kereta lumba terbabas dan merempuh kawasan penonton. 6 orang kanak-kanak meninggal dunia. Dalam sekelip mata je, sorakan bertukar jadi tangisan. Itulah hari paling gelap dalam sejarah sukan permotoran Malaysia. Tragedi ni terus jadi titik perubahan. Litar ditutup serta-merta. Isu keselamatan yang mungkin sebelum ni tak dipandang serius terus jadi keutamaan nombor satu. Pagar-pagar semua dikukuhkan, rel pengadang ditambah baik. Satu pengajaran yang harganya sangat mahal. Dan perubahan ni bukan setakat touch up sikit-sikit. Pada tahun 1985, litar ni direka semula. Trek dia dipanjangkan dan selekor 11 yang popular tu diubah suai. Tujuannya nak bagi lagi selamat. Tapi pada masa yang sama, kekal mencabar. Ini bukti yang litar ni sentiasa berevolusi untuk kekal relevan. Walaupun dah berevolusi, ia tak boleh lawan peredaran masa. Masuk je era 90-an, walaupun litar ni masih diguna, tapi hin-hin penamat riwayatnya dah mula nampak. Masa ni, Malaysia tengah laju menuju wawasan 2020 dan satu projek mega muncul. Sebuah litar yang lagi besar, lagi moden dan jauh lebih canggih. Ya, kemunculan litar antarabangsa Sepang itulah isyarat yang paling jelas. Zaman batu tiga dah nak sampai ke penghujungnya. Garis masa ni dah cukup untuk terangkan segalanya. Lepas je Sepang buka tahun 1999,
Semua acara besar-besaran pindah ke sana. Litar Batu 3 yang dulu gah terus jadi kosong. Terbiar. 4 tahun je lepas tu, nasibnya ditentukan. Litar tu dijual kepada pemaju perumahan. Dan inilah dia, penggantinya. Sebuah projek perumahan moden yang namanya Di Kayangan. Untuk ramai orang, ia cuma satu lagi kawasan perumahan. Tapi untuk mereka yang tahu sejarahnya, setiap jalan, setiap rumah kat sini dibina atas tanah keramat, di atas memori dan legasi sukan permotoran negara kita. Jadi macam tu je ke pengakhiran dia? Boleh ke satu legenda ni kita padam macam tu je dengan jentolak ganti dengan konkrit? Mungkin tak semudah tu. Sebabnya, walaupun trek tu sendiri dah tak ada, legasi dia masih hidup. Ia hidup dalam ingatan orang yang pernah dengar sendiri raungan enjin kat situ. Dan dalam cerita-cerita pasal pelumba handal yang menari ke atas 14 selekonya yang tajam tu. Kisah Litar Batu 3 ni buat kita terfikir kan, kalau satu legenda macam ni pun boleh hilang, apa je akan kekal? Dalam kita mengejar kemajuan, warisan apa yang kita pilih untuk simpan dan apa yang kita rela korbankan? Sebab bila kita robohkan satu mercu tanda, kita bukan sekadar hilangkan bangunan, kita mungkin dah hilangkan sebahagian daripada jiwa dan identiti kita.